pun saya nak ucapkan tahniah kepada Rafizi Ramli. Dia bukan yang berhormat lah sekarang ni, sebab dia dah letak jawatan. Tahniah kepada Rafizi Ramli dan Nik Nazmi, yang mana seperti mana yang semua tahu, tempoh hari mereka telah mengumumkan membentuk satu parti baru yang nama ni Parti Bersama. Nama parti tu. Parti ni bukan parti baru guys. Parti ni dah buat awal. So tinggal salin kulit je. Sebab hari ni sebenarnya kalau kau nak buat parti baru, tak lepas, tak lulus. Nak Menteri KDN pudin pokar. So tak lepas. Jadi parti yang dah ada ni diambil alih salin kulit saja. Hanya dua parti saja diluluskan. Itu pun terpaksa bawa pergi mahkamah. Parti Muda dan Parti Pejuang. Muda dan Pejuang terpaksa bawa mahkamah untuk luluskan pendaftaran parti mereka. Parti lain ni salin kulit je. Jadi Rafizi tubuhlah Parti Bersama. Dan kemudiannya pada hari Isnin, tempoh hari, Rafizi telah meletakkan jawatan sebagai Ahli Parlimen PKR. Dia dan Nik Nazmi meletakkan jawatan Ahli Parlimen Pandan dan Setiawansa. Dan kemudiannya hari Selasa meletakkan jawatan sebagai Ahli Parti PKR. So, satu tindakan yang respect lah kepada Rafizi Ramli dengan Nik Nazmi. Dan ini cukup berstrategi lah. Guys, cukup berstrategi. Sebab apa? Sebab tak boleh nak kenakan Rafizi. Dia orang nak suruh Rafizi ni lompat parti. Rafizi tak lompat parti. Dia letak jawatan. Nak pecat pun tak berani pecat. Jadi Rafizi kanat. Rafizi tak kanat lah. Sebab dia letak jawatan ahli parlimen. Nak kenakan atas lompat parti pun tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh. So Rafizi punya move ni smart lah. Itu formula Rafizi Ramli. Tahniah Rafizi Ramli. Dan selepas daripada apa yang Rafizi dengan Nik Nazmi ni buat, ramai mereka-mereka yang pegang jawatan dalam PKR telah meletakkan jawatan masing-masing. Dan seperti mana yang semua orang tahu, ni awal bulan depan sambung bicara, telah dituduh di mahkamah oleh MC anjing lah, menyebarkan berita palsu bahawa 11 orang ahli parlimen PKR menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim. Dah dua dah. Dah dua hilang dah. Berita palsu ke? Saya dah cakap awal lah. Begini ya, kenapa saya cakap? PKR ni memanglah non kunyit. Dia presiden betul. Parti ni untuk Anwar Ibrahim betul. Tetapi yang menggerakkan parti PKR ni, kalau dulu ni Ezam Makno, Azmin Ali, Jijah Sepak Kering apa dia je buat? Non kunyit dalam penjara. Lepas tu, Rafizi lah. Sedangkan hantar benda ni salah.